Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Babun minad din al-firaru minal fitan. Bab ke-12, sebahagian daripada agama, yakni ajaran agama, ialah lari daripada pelbagai fitnah. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari ayahnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi akan tibalah masanya di mana sebaik-baik harta seseorang muslim ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan ke kawasan-kawasan tadahan hujan. Dia lari demi agamanya daripada pelbagai fitnah. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifah fi'lul qalb, liqaulillahi ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bab ke-13, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling tahu di antara kamu tentang Allah, dan ma'rifat itu adalah perbuatan hati, kerana Allah telah berfirman walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, bermaksud tetapi dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hatimu. Wa bihi qala haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mal bima yutiqun qalu inna lasna kahay'atik ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'raf al-ghadab fi wajhi thumma yaqul inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Muhammad bin Salam telah meriwayatkan kepada kami, katanya Abdah memberitahu kami dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyuruh orang, baginda akan menyuruh mereka melakukan amalan yang mampu dilaksanakan. Tetapi mereka pula berkata, kami tidak sepertimu wahai Rasulullah, kerana sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak, yakni tanda-tanda kemarahan pada wajahnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling tahu tentang Allah di antara kamu adalah aku. Bab ini sebagai sambungan kepada bab-bab yang lalu, masih lagi dalam perbincangan tentang iman itu dan bahagian-bahagian iman. Seperti bab-bab lepas, bab-bab yang lalu kita bincang dah. Bab ini juga mahu menyabitkan bahawa iman itu ada banyak bahagian.
banyak juzuk dialah. Itu maksud Imam Bukhari-nya. Seperti yang kita telah bincang dahulu, berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya. Dia mengatakan iman itu tidak ada juzuk-juzuk, bahagian-bahagian. Yang ada, yang bertambah berkurang itu ialah kaifiat, ataupun hasil, kesan, ataupun buah iman itu yang berbeza-beza. Tapi bagi Imam Bukhari dan sebenarnya jumhur ulama dalam bab ini, iman itu dia, iman itu sendiri, dia ada bahagian-bahagiannya, ada juzuk-juzuknya. Sebelum ini, bab-bab sebelum ini boleh dikatakan Imam Bukhari buat itu untuk menyabitkan, untuk membuktikan bahawa bahagian-bahagian iman yang perlu dilakukan, yang perlu ada, perlu ada. Mana bila seseorang itu beriman, apa yang perlu ada? Iaitu dia kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih kepada sahabat Ansar, dan lain-lain lagi seperti yang dalam bab-bab yang lalu. Maknanya kita kena adakan, timbulkan benda-benda yang telah disebutkan sebelum ni. Hak ni dia nak ceritanya termasuk dalam bahagian iman juga. Bukan saja kita nak mengadakan benda tu dalam diri kita, nak menimbulkannya, tetapi meniadakan, menjauhkan diri daripadanya. Itu pun termasuk dalam bahagian iman juga, tuntutan iman juga. Ataupun kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengannya, hasil buah iman juga tu. Satunya, kalau kita beriman, kita berasa nak buat lah benda-benda molek tu. Di antara benda molek, benda-benda yang baik tu yang telah disebutkan dalam bab-bab yang lalu, banyaklah yang baik tu. Kita berasa nak buat, dia kena ada lagu tu. Itu adalah sebahagian daripada iman. Maknanya bila seorang tu beriman, dia mesti ada benda-benda ni, kebaikan-kebaikan yang akan dibuatnya. Ataupun bila seseorang itu beriman, maka akan adalah hasil-hasil berupa kebaikan-kebaikan itu. Di sini dalam bab ni dia nak cerita, iaitu bila seseorang itu beriman, dia juga akan menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang mungkin mengancam ataupun merosakkan, mengurangkan iman dia tu. Sama ada mengurangkan iman dia tu, maksudnya juzuk-juzuk iman itu akan kurang, yang ni berupa amalan tu, amalan-amalan kebaikan tu akan kurang. Kita kena elak diri daripada perkara-perkara yang seumpama itu. Ataupun kesan-kesan dia tu. Seperti tadi jugalah khilaf antara dua pendapat ini, sama ada yang dikatakan iman itu bahagian dia akan jadi kurang, ataupun hasil dia tu, buah dia tu akan jadi kurang. Segala perkara yang membawa ataupun membuat kurang iman itu, ataupun menjejaskan iman, kita kena mengelak diri, kena lari. Kalau tidak lari ataupun tidak mengelak diri, itu maknanya tidak beriman. Tidak beriman. Ataupun hasil iman dia tu, cahaya iman dia tu tak ada. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah, cahaya dia tu tak ada, iman tu ada. Kesan dia, buah dia, pokok tu ada, buah dia tu tak ada. Imam Bukhari kata bukan buah dia, hasil dia ada, sebahagian daripada iman itu tak ada. Mana amalan-amalan itu tak ada. Gitu. Jadi kita kena elak dirilah. Misalnya dengan berkawan, bersaing, kita bersaing, bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Kalau ia akan menjejaskan agama kita, iman kita, kita kena elak diri. Sampai ke peringkat mana kalau perlu lari daripada masyarakat ni semua sekalipun, dia akan lari. Dia akan lari. Itu makna tuntutan iman. Hasil daripada seseorang itu beriman, dia akan sampai jadi gitu. Kalau dia tidak lari, maka dia berasa suka, seronok dalam suasana tu, suasana yang melekakan, melalaikan dia daripada agama. Maka kalau mengikut Imam Bukhari, iman dia tu kurang, juzuk-juzuk iman dia tu kurang. Juzuk-juzuk iman dia tu kurang. Sebab mengikut Imam Bukhari, amalan-amalan itu pun sebahagian daripada iman.